Yang pertama, bila kita masukkan alamat tu agak baru dalam data Google. Dalam data Google contohnya ni bukit, ni sungai contohlah ataupun pusat pelupusan sampah. Tiba-tiba kita mark benda tu duduk kat situ. Jadi Google tertanya-tanya, ya ke ada bangunan sini? Tu yang dia perlukan video tu. Jadi pada ketika tuan-tuan dan puan masukkan alamat, masukkan address yang komplit. Jangan skip. Contohnya ada nombor 21, letak nombor 21 tu kena. Ada lot letak. Itu cara trik dia lah supaya dapat verification tu mudah sikit. Jangan skip. Contohnya kita nombor 21, lorong sekian-sekian, kita skip yang tu, kita letak Jalan Haji Ahmad, postcode terus. Iaitu dia Google akan minta kita ambil gambar dengan lebih proper lah. Video, bukan gambar, video. Tu tips lah, antara sebahagian tips yang saya tengok. Kenapa ada yang dapat gambar, kenapa ada yang kena ambil video, kenapa yang senang je dia bagi nombor PIN sahaja. Okey. Ataupun yang jenis yang satu lagi cikgu, yang jenis yang ambil video ni saya tengok dia create 2-3 akaun dalam satu masa. Jadi akaun pertama tu mungkin guna SMS, akaun kedua dah tak dapat dah SMS. Sebab dia terlalu cepat create satu lagi tu. Dia macam something wrong lah kan. Kau ni create apa ni? Jadi kena hati-hatilah dekat situ. Tuan-tuan, Google ni dia cekap bab-bab penipuan ni dia dapat trace kat situ. Okey, saya jawab dulu soalan Ina ni. Dia antara tanya dekat mana nak edit tu, dekat sini puan. Pergi dekat edit profile tu. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.